Oh, 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 oh. Macam rambut ada lagi je. Macam rambut ada lagi. Macam rambut ada lagi. Pusing dia tu. Okay tak? Nampak. Kita bawa sikit. Oh, jerawat lah pula ini. Waalaikumsalam. Wah, selalunya Arif ni selalu yang dia paling awal ni masuk. Bagi salam. Bagi salam Arif. Sihat ini kita start lewat sikit. Kita start lepas Zuhur. Hari ni Ziana kata dia nak masak udang cheese. Udang cheese. Tak tahu lah apa resipi dia, saya tak tahu udang cheese. Itu bahan-bahan dia dah sedia kat tepi tu. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan untuk hari ni. Tadi baru lepas ni anak ada kelas online, jadi kita start lewat sikit lah. Bila ada kelas online begitu mulalah. Okey. Selalu saya cakap dia bunyi Ziana tu kenapa mi. Itu saya punya style. Saya nak ambil feel, nak fikir ayat tu, saya kena tarik tu. Macam tu lah. Sebenarnya kat apa, gigi kiri kanan ni sebenarnya dah tak ada dah, orang tua kan. Jadi ada angin banyak sini tu, bila bercakap dia macam, bila cakap banyak sikit macam berkumpul, macam kena tarik sikit lah kan. Okey, terima kasih yang menyaksikan live sekarang ni. Harap anda boleh saksikan sampai habis macam mana Ziana nak buat. Tu tarik lagi. Macam mana Ziana nak buat apa, udang cheese. Bahan-bahan telah boleh disediakan. Aku saya tak tahu apa bahan ni. Ni dia dah potong lah semua segala ni. Kacang panjang ni. Udang, cili, beberapa cheese smoky BBQ cheese. Jangan buat leceh no Rahyo, jangan buat leceh dah. Share Rahyo, share semua, tolong share. Cheese berdebah. Balik. Okey, bahan yang kita tengok lah. Kita ada margarine, susu. Tak tahu susu ke santan nanti saya nak terang. Rasa sekejap. Rasa sikit. Susu pekat dicampur air sikit menjadi susu cair. Tanda. Oh, main tanda lah. Telur yang telah dipecahkan. Mungkin telur dia nak salut nanti dengan udang tu. Ini apa ni? Ni kalau Tera apa ni? Apa dia? Start lah anak-anak tu lah dia. Ini panggil apa ni? Yang ni apa ni? Sebut apa ni yang? Nak cakap. Nak jadi pengacara juga jangan masak. Tapi yang sebut ni tak tahu ni apa ni? Sebut cheese. Saya ni sebut cheese ni. Nanti saya nak terangkan lah. Kasih sikit. Betul? Kacau lah kan. Udang. Baik udang. Baik dah. Oh, tadi saya tepung goreng serbaguna. Tepung goreng. Tepung yang nak campur dengan. Bising lah kau ni. Akan masuk dengan udang. Okey, hari ni banyak yang duduk ubah ke? Tak keluar mana? Ismi Yanti Ningsih ni juga sentiasa menonton rancangan kami. Terima kasih Ismi. Rakan kita daripada Negara Jiran Indonesia. Katanya nak ke London Wah, pergi London tak ajak. Ni anak saya pun mengada-ngada ni. Baru terang sikit dulu sebut kat aku. Okey. Jadi kita persilakan Chef Ziana untuk memulakan resepi kita itu apa tu? Udang cheese. Hai, Assalamualaikum sahabat semua. Syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini. Hari Sabtu bertarikh berapa bulan? 31 hari bulan Oktober. Oktober 2020. Biasa dah kena bayar komitmen balik. Macam
macam biasa. Teriak tengok. Besok 12-11 lah. Okey, untuk pengetahuan anda semua, 3 hari bulan 11 ni adalah hari jadi Ziana. Jadi semua boleh catat ni. 3 hari bulan November adalah hari jadi Ziana Rami. Jadi 3 bulan 11 boleh wish dia birthday ramai-ramai tau. Ingat 3 bulan 11 ni birthday Ziana Rami. 3 bulan 11. Catat semua 3 November adalah birthday Ziana Rami dan 30 November adalah birthday saya. 30 November pula birthday saya. Ingat bulan ni adalah bulan kelahiran, bulan depan adalah bulan kelahiran kami berdua. Ziana di 3/11, saya 30/11. Catat semua supaya boleh bagi hadiah. Yes. Ziana 3/11, saya 30 bulan 11. Okey. Terima kasih yang menonton. Kita mulakan speak kita betul hari ini. Okey. Cinta Ayu. Saya dah approve geng Cinta Ayu dia punya live di Facebook. Adik dia. Share. Adik dia share. Wow. Okey, tak apa. Untuk hampa semua, boleh link WhatsApp kat bawah. Kalau pada mereka yang berniaga, boleh link WhatsApp di bawah. Okey, hari ni kita warna purple, no? Kita main tempek-tempek pada sejuk ke apa, semua janji hello hampa. Okey, tadi kita lambat sebab Yayang dia ada kelas online. Itulah budak 1 pun dah ada kelas online ke. Kalau kita pun gerut-gerut tak mampu. So, kita nak masak udang. Udang ni kita gunakan tepung bistari. Tepung yang saya gunakan di kedai juga, tepung ni untuk buat ayam crispy. Kita blend. Kalau di kedai kita letakkan a few tepung, 2 lagi tepung campuran. Untuk udang ni kita buat udang bestari. Bestari semua dah ada dah semua. So tak payah nak pening-pening kepala. Senang, kita buat kerja senang. Senang. Dah sebelum tu siapa dealer MW sayang kata. Saya nak beli ubat ni kejap saya nak beli ubat. Mana dia? Saya nak beli ubat ini. Yang jual Alano. Siapa yang jadi ejen ataupun stoker MW? Saya nak beli ubat spray yang macam ni. Alano untuk tangan saya sebab saya terguna gamat kan, jadi hitam lah, belenggam lah tangan saya tu. Okey, muka hell lah tapi tangan hitam. Gitu. Macam mana tak? Macam mana kita semua dia keluar Indonesia, dia tak punya gamat. Patutnya dia sapu merah je dah. Okey dah. Itulah aku minyak gamat sebab pula. Minyak gamat ni dia memang cepat. Dia memang cepat semua minyak gamat tapi dia ada kesan hitam lah, tak elok. Sama setahun dah kahwin. Itu dia. Okey, yang pertama ni kita ada besar dah Yayang. telur. Okey. Kita letakkan telur 2 biji untuk goreng udang tu. Okay, right the ingredient untuk chef ni insyaAllah nanti so Ziana tulis. Saya tak tahu dia nak masak apa. Tulis resepi di caption. Nanti Ziana rajin so dia tulis lah. Apa-apa resepi dia tulis. Dia tulis kat tadi, lepas tu diorang share. Sebenarnya saya tak admin. Dulu saya mula-mula saya tulis buat untuk IG saya di Ziana Rami, saya selalu tulis resepi. Share resepi apa yang saya tahu, saya selalu share resepi saya kepada anda semua. Cuma bila kita buat live, kita nak edit, kita nak pin, kita nak WhatsApp. Tak sebab, tak apa, nanti kita ada masa apa yang kita nak buat ni, kita tulis satu, kita tulis, kita post. Alright, kita buka minyak dulu. Okey, saya bawa kamera dekat sikit Sebab ada orang cakap kalau buat live masak, tak nampak masakan tu. Tak nampak masakan. Hari ni kita bagi nampak masakan. Macam mana kita nak letakkan udang cheese. Kalau udang serbuk pun boleh ya. Udang serbuk pula, serbuk cheese pun boleh, serbuk cheese yang dah mix pun boleh, serbuk cheese yang cheddar bahan pun nampak boleh. Yang nak, kalau yang nak tunjuk bahan kat sini pun nampak apa. Tak apa, kita gorengkan kita punya hello. Okey, kita punya udang dulu. Udang tu saya gunakan telur 2 biji dan juga tepung bestari. Tepung bestari ni sangat mudah dan saya tunjukkan kedai RM2 yang saya beli kat Eko semalam, kedai RM2 Sekupang. Letaklah bunga secongek kat situ. Kita letakkan minyak di sini ya tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Kepada mereka-mereka yang tak reti nak masak apa, jom masak bersama-sama dengan saya. Ziana Rami masak apa tu? Okey, saya akan kembali lagi sebentar lagi. Okey, anda tengok dulu masakan ni Okey, nampak kan? Nampak kan? Okey kan? Nampak tak semua? Siap-siap anda nampak. Okey, penting. Okey.
Okey, terima kasih. Terima kasih yang menonton hari ni. Jangan lupa birthday Ziana 3/11 dan birthday saya 30 hari bulan 11. Bulan depan, bulan 11 adalah bulan kelahiran kami berdua. Cewa saya awal-awal nak minta hadiah. Jangan lupa nanti wish tau. Dan tua-tua ni tak rasa nak wish birthday, nak celebrate birthday ke. Tapi saya dahulukan anak-anak dulu. Untuk saya ni tak payah hala ya. Dah tuanya dah. Ya, hai. Saya sebutkan nama anda Ismiyati Nisih. Mama Azrael, Assalamualaikum. Bagi jat sihat ke? Cakap Kedah sikit. Saya always kat rumah. Kalau cakap dengan Ida, cakap Kedah. Hampa janji hampa faham tak faham pun tak tahulah hampa. Okey, hampa semua. Okey, handshake I love daripada saya untuk anda, untuk hampa semua. Okey, hampa semua. Hampa sihat ke? Say love sikit kepada saya, share and love sikit kepada saya. Kita tengok udang tu kita goreng dulu bagi sedap bahang supaya anak-anak kita pun makan saja pun sedap ya. Udang ni saya beli udang besar sikit lah untuk udang, kita ada udang, kita ada. Dan dia boleh juga kalau kita kan masuk tepung ni, kita gantikan dengan tepung crack tu. Tapi tak apa, macam mana-mana pun boleh sebenarnya. Kita masak ni kena kreatif. Saya tak ada sifu. Sifu saya adalah Google dan YouTube. Dan juga saya belajar daripada chef-chef sebenarnya. Chef saya, chef executive chef. Saya belajar masak daripada executive chef ya. Chef Pak Man, chef local chef pun ada. Ya, saya belajar daripada mereka macam mana untuk menjadi chef yang terbaik. Sebab sebenarnya kalau kita jadi chef, kita kena belajar kuantiti, quality, cara pengiraannya macam mana. Bagi mereka yang belajar tentang chef, mereka tahu saya tak belajar chef, tapi saya korek ilmu, timba ilmu daripada chef-chef saya suka saya suka belajar. Sebab ilmu-ilmu ni kita kena bayar sekarang semua buat online. Belajar dengan chef, belajar dengan mereka yang mereka yang mengajar kita buat bakery ke, semua kena course online. Orang kata belajar PJJ. Dalam online pun kita akan belajar masakan secara online. Orang kata PJJ lah. Macam kita masuk universiti PJJ kan. Ni kita online tentang masakan. Semua boleh. Alright. Okay, udang ni yang penting masak kena minat. Kalau hampa masak tak minat, dia tak boleh jadi. Dia kena minat. Kadang-kadang kita rasa penatnya nak masak. Yes, hampa lagu tu penat. Padahal orang kata orang email lah. Tak pergi baik beli kat kedai. Hello hampa. Macam saya kena masak dekat rumah sebab saya menggunakan beras apa, gula apa, garam jenis apa, saya tahu. Jadi kita dapat balancekan kualiti garam tu, kualiti gula tu, kualiti beras tu. Depends tu masing-masing. Setengah orang dia, kalau sebab kat rumah kita boleh gunakan beras yang untuk kesihatan, macam itulah ceritanya. Okey, sembang. Tangan saya tadi saya bubur krim aloe vera. Kita buat macam ni. Udang kan? Kita perlahankan api dulu. Lepas tu kita salut lagu ni. Alright. Okey, hampa nampak ke? Kalau hampa nampak, kata nampak, kita letaklah ni banyak-banyak. Senang sikit kita nak masak kan? Hai guys, salam. Okey. Orang kata Kak Ziana kalau masak kat dapur pun lawa. Bukan lawa, nak kat rumah pun kena lawa. Tunjuk kat lelaki hampa. Kan? Okey hampa, kita buat macam ni nah. Okey, kita layak dah. Buat macam ni senang, banyak-banyak. Tadi kita nak salut. Izzat tengah solat je Siapa yang belum menunaikan solat Zohor, boleh share dulu saya Izzat Lazim punya page. Siapa yang tak reti nak masak apa, buat udang pun boleh nak. Bukan udang, nak buat ketam, nak buat apa tu, nak buat udang,
Jadi kalau udang, sotong, semua boleh. Ayam boleh, semua boleh. Janji bukan batu. Kalau batu hampa buat masak, hampa tak boleh makan. Faham? Tajam lawak. Okey, kita salut nah. Kita salut bagi hello. Orang kata hampa, Ziana cakaplah Kedah, Izzat cakaplah Kedah. Hampa, ni aku dah cakap Kedah ni. Aku tahu lah aku beranak kat Baling, hampa. Boy, ingat aku tak cakap Kedah. Semenjak aku kahwin dengan lelaki aku kepekat piang tau. Hari ni kita buat style lagu ni. Dia macam-macam style boleh lah, kan? Okey, ni gatai lah pula. Oi. Gatai lah pula Cik Zainab. Oi. Gatai lah pula. Aduh, ni gatai lah. Ni gatai lah. Kemana ni gatai be ni? Gatai ni. Ni siapa orang pandang, orang Palestin semua, orang Tokai lah, orang pandang semuanya babak ni tengok ke apa ni? Hampa ni tengok saja, love tak ada, langsung share tak ada satu. Tu dia di sana gatai lah doh, gatai tangan, gatai semua ni. Tak makan udang lagi. Okey, kita selalu macam ni ya. Apa tu member sana? Set. Sana. Ini katanya pokok kami ya. Gatai lah. Rasa ni lah, dia pegang gatai no. Tadi pagi kami tak ada pokok, berbaju kat pokok kami hampa. Pokok kami pun dah marah dengan kami. Sebab kami tak berbaja kat mereka. Semalam mak kami bagi baja, kami tabung baja. Rupanya seminggu sekali kena berbajanya. Macam tu. Yang ni kita bubur. Ini kita kedua biasa. Okey. Basuh tangan dulu. Okey, kita melayan komen-komen anda di luar sana. Manisnya Iwan Zalazim. Terima kasih manisnya senyumanmu. Okey, manisnya Wiza. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Ashik. Terima kasih love kasih saya, please sharekan resepi kalau anda nak ke Bobo Fahad. Wow, this is so level. Oh gitu tiba. Okey, this is so level kepada Bobo Fahad. Bobo Fahad adalah seorang wartawan yang sangat suka masak. Oh, cik sukalah depa kalau asalnya tak PKPB ni, saya nak suruh Bobo Fahad mai masak kat rumah. Hari tu saya tengok dia masak sedap bah. Kalah cik. Oi, tiba. Okey, tu dia sana. Aduh. Hello Yaya, hai Cintayu. Hai Ariel Jebat Derhaka Full. Salam hampa sihat. Salam dari Muar Johor. Alhamdulillah sihat walafiat. Hasan, dan dia anda sudah di prank. Itu Izzat punya kerja lah. Sekejap dia. Shaz Alia Cantik boleh buka restoran lah. Lepas ni buka restoran cawangan seluruh Malaysia. Artis pandai cari duit dan buat bisnes. Untuk pengetahuan dia juga, Shaz Alia Cantik kami ada buka Nabos Burger di Dengkil dan juga Nilai. Setakat ni kami tidak boleh ke Nilai lagi kerana PKPB. Disambungkan lagi 2 minggu. Alamatnya saya ada pekerja yang menguruskan Nabos Burger di Nilai. Alhamdulillah kita sales sana semuanya mau to delivery Food Panda. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Yes. Oh, cinta ayu rindunya Kak hampa semua. Ya Allah, subhanallah. Assalamualaikum Abang Izzat dan Kak Siti Nuraini Zahari. Waalaikumsalam semua. Okey, siapa lagi? Saya tengok dulu bagi minyak panas.
tandap mai, mat fitri, mat tandap tu dia kalau start kan. Okay, Azri Jalil, alhamdulillah serba boleh awesome. Steady je, jangan buat leceh, dia tak buat leceh. Okay, lagu satu set dia pergi solat. Siapa tu lagu satu? Ika Damir Edi, dia pergi solat set hampa. Dia solat Zohor. Mestilah peminat ni. Okay, terima kasih semua. Okay, hampa tu dia. Pergi mana hampa semua gatai lah sana. Izzat solat sana. Sat lagi dia hampa nak nyanyi sana. Okay guys, minyak dah panas. Kita tepikan udah ini. Ni saya punya April makeup. Dia kata professional makeup dulu zaman Tok Naduk 2002 tak salah saya. Dulu Erejo punya brand famous lah kan daripada Korea tu. So saya ambil diploma dalam makeup lah masa tu. Saya ada professional makeup untuk makeup. Sebab tu Izzat dia safe, dia tak payah appoint makeup artist dan juga stylist. Semua on me. So itulah sip banyak lah. Okey, hampa semua. Kita buat minyak. Kita bagi minyak panas-panas. Tengok panas. Wow, dah panas. Saya tak ada dapat yang mahal ya. Saya dapat yang murah. Tak apa. Wow, cantik kan kejadian saya punya. Dia rasa macam tu. Wow, bau apa? Belen tadi kan saya buat untuk anak-anak makan lah. Saya tak letakkan cheese ataupun saya goreng biasa untuk anak-anak makan. Macam tu. The balance tu kita mix je lah together. Sebab ada disalut dengan telur kan. Okay, saya akan live masak-masak. Itu suka hati saya lah. Selalu tengah hari lah. Sebab tadi breakfast saya siapkan breakfast udang bukan apa tu? Buat breakfast untuk dia orang, roti kukus, letak Milo, letak susu, letak sekaya. Sangat-sangat sedap. Bukan saya nak puji, memang sangat-sangat sedap kalau buat breakfast yang macam tu. Maksudnya korang boleh gunakan roti burger ke, roti hotdog ke, roti gadingnya. Macam tadi hari ni saya roti hotdog semua dekat kedai kan, jadi saya gunakan roti gadingnya yang hampir nak expired tu. Saya kukuskan balik, letakkan Milo, sekaya, lepas tu and apa tadi, susu. Ya Allah, subhanallah, sangat sedap. Ini kita tinggal kan, nanti kita goreng. Kita goreng dah cantik dah kejadian kita punya. Ini udang kita ambil. Ya, kalau ada tempat penapis tu tapis je dulu, tak masalah. Sekejap ada sebenarnya. Wow, macam ni tadi.
Okay, next kita masukkan kembali. Dah tak ada orang tengok ke? Ada mana tak ada orang tengok. Mesti orang tengok. Sebab hari ni mungkin hari Sabtu, takkan mereka nak keluar pergi pasar raya. Tak tahulah. Tengah COVID ni kan, dia rumah lah masak, main masak-masak, layan anak bini, macam tu. Oh. Nampak semua Dia orang kadang senang nak tengok yang nyanyi. Setiap satu episod saya nyanyi satu lagu Okey, tengok semua. Pakai share. Apa ni? Jiwanya masih muda, just number, semangat. Oh, terima kasih. Bobo Fahad. Wah, this was next level. Bobo pun ada tengok. Alamak, Cik Bobo. Malu kita, Wak. Malu kita. Wartawan tersohor kita ni. Yang ABP ni siapa ni dapat kita tak tahu ni. Okay. Kepada peminat-peminat Aziz yang dihormati sekalian, saya tahu anda adalah peminat secara silent, unit artis grup popular, bintang popular Aziz. I'm still here. Yeah, ada ramai. Mungkin ramai kat luar. yang orang mungkin dia orang share dulu, nanti dia orang kata nanti tengok balik rumah, tengok sebab rumah ada wifi. Oh, ya betul. Tak apa, share dulu. Nanti balik tengok. Jadi korang better korang share sebab resipi ni sangat-sangat sedap yang boleh berniaga juga. Yang cheese buat apa? Cheese buat juga. Itu lagi. Kita dalam kari tak ada, tak apa, don't worry. Kita letakkan kacang. Kemanakah Jalan satu. Sayang ingatkanlah. Okey, terima kasih kita kekal dari Jalan Z. Masa depanku berhati-hati selalu. Apa itu? Itu apa tadi tu? Cintamu pada usah serah segala. Diri sendiri akan binasa demi masa depanku. Berhati-hati selalu dari asal usulnya, jangan sampai terpedaya dari kau bercinta-cinta, dari kau berumah tangga. Kalau mencari teman janganlah memandang luar, cari yang beriman. Lagi demi masa depanku. Berhati-hati selalu dari asal usulnya, jangan sampai terpedaya dari kau bercinta-cinta, balikan berumah tangga. Kalau mencari teman janganlah memandang luar, cari yang beriman. Gitu. Dua lagu Ziana belanja, dua lagu dia belanja Okey. Sambil memasak. Saya masak dah siap lah. Ini untuk goreng anak-anak. Okey. Kita bawa kamera ke sini pula. Okey, kita nak buat sambal dia. Alright. Ini masak. Buat sambal pula Bukan sambal dia, sos-sos. Contoh. Buat sos ni pula. Okey. Sos yang ada creamer. Tadi saya tak ada creamer saya letakkan susu tepung and susu cair. Patut daripada awal tu saya kenalkan, saya cakap ni apa ni? Saya rasa ni susu. Mana nak pakai creamer? Mana sepatutnya creamer. Tapi susu tak ada. Hampa boleh hantam je lah. Aku semua hantam. Okey. Tiba-tiba tak ada lah pula. Okey, masa selayumu insya-Allah putra seberang.
Okey lah. Sebab kita ni kecil, besar sikit. Okey, kita tengok macam mana cara apa ni, buat apa ni? Okey, saya masukkan bawang putih, bawang merah. Actually boleh masukkan bawang putih tapi saya rasa nak masukkan bawang merah juga. Cabai. Saya ini pengganti kepada daun kari. Daun kari tak ada pewangi, daun limau pun tak ada. Ini bagi penyeri. Ini kacang panjang sebenarnya. Kacang panjang diletakkan begini. Hari-hari yang dihormati sekalian kepada bapa-bapa. Ya. Ibu ibu. Dihormati sekalian. Begini je masaknya, cintai je. Kata-kata masak apa je? Tak tahu je. Okey, kita masukkan gini ayamnya. Susu. Okey kan? Sikit. Okey. Boleh kan? Boleh jelas ni. Macam ke hati. Tak boleh kita apa. Tu dia masakan kita menarik ke demong. Sebab kita punya sebro apa? Kita punya ni dah pedas, so tak payah black pepper. Nanti anak saya tak boleh makan, okey? And then, sambil kita masak ni, kita ambilkan kepada hamba-hamba yang berhati sekalian, okey? Kita masak semua kan? Okey. Kita masukkan, kita ambil gitu-gitu. Tiba, gitu. Gede, you know? Cakap elok sikit lah, Ziana, right? Boy. Okay, saya serius, okay? Kita ambil udang ni, letakkan di dalam begini, ya. Biasalah Mama Ziana tu, dia tak boleh tengok anak dia sambil menyanyi dekat dapur. Tak bagus, hampa. Okay, kita bubuh macam ni, hampa. Gitu-gitu, ya. Ni untuk anak-anak makan. Saya bagi udang-udang besar untuk anak-anak tu. Dia macam cicak lah udang mereka tu. Seronok lah anak-anak tu makan udang besar. Alhamdulillah rezeki anak-anak. Mami menumpang je rezeki anak-anak sebenarnya. Dia punya opok-opok tu kita ambil. Letak tepi. Ini untuk Yaya dan adik. So, untuk yang seterusnya, kita perlahan ke api. Kita nak masukkan kita punya. Hari ni saya ambil smoky barbecue slice. Gini. Ni yang burger punya kat kedai ni saya ambil kat rumah kan, stok. Okay. Kita buat keluar dulu kita punya cheese. Oh, jatuh. Macam tu. Kita kena bagi slow apinya. Sekejap je. Mudah je. Manja-manja gitu kan. Yes. Lepas tu kita masukkan udang-udang begini. Udang-udang cinta. Tu. Ini kita masuk gini. Macam tu. Ya, saudara yang dihormati sekalian. Biar dia beleleh sendiri cheese tu dia lah. Macam tu. Ada lagi cheese. Kita letak cheese banyak-banyak. Anak saya suka cheese dan saya suka cheese. Sebelum ni sebelum masuk di dalam itu, siapa jadi macam saya, dia macam ni. Dia masuk macam tu, dia makan dulu. Kat rumah tak apa. Ni buat kedai macam tu. Macam ni. Okey? Udah 3 pun jadi. Begitu. Apa dia? Gula kuning. Wow. Kuning untuk komplit. Apa dia?
Siapa yang suka cheese lagi boleh tambah cheese lagi. Macam tak cukup je cheese tu, nak bagi pekat lagi cheese tu. Dia boleh pakai sebut cheese yang saya gunakan di kedai tu. Alang-alang kita masak cheese, kita jangan terikut cheese, kita letakkan lagi cheese itu supaya cheese itu mengalir. Yes, aku buat tu. Oh, terima kasih, yummy. Yes, saya pun cheese lover. Kita kacau. Wow, sangat. Jadi tengok masuk. Sebab dalam cheese ni dah ada black pepper. Saya ambil yang smoke kan. Dia ada rasa smoke sikit. Oh, jadi Tengok cheese saya kena letak 4 slice. Okay, dah siap. Tengok masakan saya. Nampak tak? Kita boleh hidang di pinggan ya. okey, bye-bye. Sedapnya. Kita rasa dulu. Manis, masin, black pepper, pedas. Super sedap. Okay, sekali lagi. Manis, masin, black pepper, pedas. Complete. Okay, it's done. Now kita masuk hidang. Begini. Masakan kita dah siap. So udang tu ni untuk anak-anak saya. Anaknya apa? Panas. 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 Ni untuk anak-anak saya. Aduh, panas. Sebelum kita masuk mulut, dah cukup pedas saya punya tu. Lepas tu saya tak perlu bukan masuk apa-apa. Daddy? Daddy? Macam tu, bagi suami. Dah. Siap masakan hari ni. Semalam Izzat kata lama saya buat laksa. Sebab biasalah laksa dia kena bersiang. Ya Allah, menarik kau. Dan nalur ke? Dah siap ke? Dah. Cheese dia sangat sedap. Ya Allah, subhanallah, rezeki kita. Cheese! Berlebah! Dah? Wow, nampak sangat menyelerakan. Sungguh menyelerakan. Nampak tu. Yeah. Hai tuan-tuan, puan-puan. Ni ada benda-benda ada. Mungkin baru menyaksikan live ni, kami akan share pada Chef. Anda boleh tengok pada awal. Inilah hasilnya terjadinya. Sekejap di share lah. Sekejap. Sangat-sangat sedap bau cheese ya Allah. I'm cheese lover. Siapa cheese lover? Cuba try masakan yang macam ni. Yang tak ada daun kari, it's okay. Okay guys, itulah resepi saya untuk hari ini. Kepada anda di luar sana yang rasa tak tahu nak masak apa, korang boleh ikuti page Ustaz Azim masak macam tu. Saya pun tak tahu saya masak apa, jadi boleh makan dalam masa depan. Okay. Baik tuan-tuan dan puan, mana nak terus ni boleh tengok pada mula. Kita akan save Chicken. bukan chicken lah ni. Cheese. Ini udang, Udang prawn. cheese. Peron orang kata. Prawn. Okay, kepada anda yang menyaksikan ataupun tengok live page Izzat Lazim, terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama-sama dengan kami, Izzat Ziana. Dan sebelum berakhir, penutup tirai di live hari ini kita perdengarkan Sebuah lagu. sebuah lagu. Okey.
Semua lagu yang daripada kumpulan Aziz. Jangan lupa undi Aziz di ABPH. Aziz tercalon lagi. Kumpulan yang dah berapa lama berpecah, bergabung dengan Aziz dunia, tiba-tiba tahun ni tercalon pula untuk anugerah ABPH. Okey, dan jangan lupa juga support Nabos Burger. Burger kepada kami yang beroperasi di kawasan Medan Niaga Dengkil dan juga di Edison ada. Jap. Desa. Medan Niaga Dengkil dan juga di Desa Anggrek Nilai. Slow sikit. Okey. Untunglah semua rezekinya. Tadi dah bagi orang Shopee-nya. Okey, anda boleh tengok live ni lagi. Slow sikit dek. Dah. Lagu lama lagu Black Aziz. Dikala kesepian memecah kesunyian, kau hadiahkan nilai sebuah cinta. Ku bayangkan gembira, kau kekal dan bahagia. Tapi tiba kemarau, kesal mengundang luka. Disaksikan rembulan, cincinku kau pulangkan. Hadirmu persinggahan, Waalaikumsalam Cik Siti. Selingan jiwa, bertahun ku bertahan. Dengan setia kau hilangkan rasa riang, buatku sedih untuk bercinta. Kau tempatkan rasa kesal menjadi teman di waktu ini. Pada Tuhan ku pohonkan, kembalikan hatinya padaku saat ini. Kenanganmu jadi pedoman di masa depan. Dikala kesepian memecah kesunyian, kau pergi bersahaja tanpa rela ku terima. Siapa tahu lagu ni? Diana pun mesti tak tahu lagu ni. Tunggu dah tak pernah buat show lagu tu. Ya. Okay, Terima terima kasih kasih semua. semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok insya-Allah.